Wanita moden hari ini memahami bahawa penampilan yang terjaga menyerlahkan keyakinan dan personaliti diri. Justeru, gaya eksekutif, penampilan anggun dan perhiasan elegan menjadi pelengkap gaya hidup moden mereka. Ramai masih keliru tentang beza jenis emas di pasaran. Jom, fahami beza emas 24 karat, 22 karat, 18 karat, 9 karat dan Julian Gold Plated. Mana satu pilihan anda? 99.9% emas. Warna kuning pekat dan terang. Bersifat lembut dan mudah lentur. Biasa dalam bentuk jongkong emas. Sesuai untuk simpanan dan pelaburan. Tidak sesuai pemakaian harian. 91.6% emas dengan tambahan 8.4% bahan lain. Warna kuning terang. Lebih tahan dengan campuran logam. Pilihan popular untuk barang kemas tradisional. Boleh dipakai harian dengan penjagaan rapi. 75% emas dengan tambahan 25% bahan lain. Warna kuning yang lebih lembut, lebih kukuh dan tahan lasak. Popular untuk rekaan moden dan batu permata. Sesuai untuk pemakaian harian. 37.5% emas dengan tambahan 62.5% bahan lain. Warna kuning lebih pudar. Campuran alloy yang paling tinggi. Lebih keras, lebih tahan lama, lebih tahan lasak. Sesuai untuk kegunaan harian dan mampu milik. Julian Gold Plated. Pilihan mampu milik, klasik dan tahan lasak. Lapisan emas 24 karat pada permukaan. Warna kuning terang seperti emas 24 karat. Menggabungkan estetika mewah dengan ketahanan. Mampu milik dan sesuai untuk pemakaian harian. Setiap pilihan membawa kelebihan tersendiri. Namun bagi wanita moden yang mengutamakan keseimbangan antara gaya, kualiti dan nilai, Julian Gold Plated menjadi pilihan yang bijak. Dengan rekaan yang mengikut trend semasa, kemasan berkualiti serta penampilan seperti emas tulen. Julian Gold Plated melengkapkan inspirasi wanita moden untuk tampil lebih anggun, yakin dan berjaya. Pilihlah Julian Gold Plated. Sentuhan elegan, gaya moden, kemewahan mampu milik,